Yes, this can increase their risk of penyakit radang usus. Makan kat luar, walaupun makan kat luar, cuba pilih makanan yang sihat. Makanan yang kurang lemak, yang kurang gula. Of course, it's difficult to cut everything. Start slowly. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke Sembang Medik Podcast di mana kita akan telusuri isu-isu terkini dan topik-topik menarik berkaitan dengan kesihatan dan perubatan yang boleh kita ambil sebagai panduan. Dalam episod kali ini, kita akan berbincang tentang isu yang sangat penting tapi mungkin agak kurang dibincangkan lah dalam kalangan kita, iaitu radang usus. Okay. Dan untuk episod kali ini, saya Maisara Nasir bersama-sama dengan dua orang pakar perubatan UKM. Kedua-duanya ialah ahli kumpulan penyelidikan GAD di bawah Kumpulan Pendidikan Universiti UKM. Dipersilakan Dr. Deborah Chew Chiasin dan juga Dr. Shanti anak perempuan Krishnasamy. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Puan Maisara. Terima kasih. Terima kasih sebab sudi join kita punya podcast hari ini. Okay? So, untuk hari ni kan, Doktor, actually kita nak bincang lah tentang kesihatan usus. Sebab topik ni sebenarnya ramai orang yang masih kurang faham lah. Betul. Termasuk saya sendirilah. So, saya rasa ramai yang perlu tahu tentang kesihatan usus dan especially apa penyakit-penyakit yang melibatkan usus ni kan, Doktor. Okay. Bila kita cerita tentang radang usus kan, Doktor, actually ramai orang mungkin tak tahu sangat apa yang sebenarnya kita boleh, apa kita panggil, kita nak korek lagi masalah ni. So, mungkin kita boleh, before kita go deeper lah kan, sebelum kita pergi lebih mendalam, mungkin kita boleh pergi dulu dengan istilah radang usus ataupun in English mungkin kita sebut inflammatory bowel disease, right? IBD. Okay, Doktor, radang usus atau IBD ni apa sebenarnya? Alright, terima kasih Puan Maisara. Dan benarnya isu tentang kesihatan gut, iaitu kesihatan usus makin menular. Sebab kita tahu yang usus memainkan peranan yang sangat penting, iaitu penyerapan nutrisi kita. Dan kalau kesihatan usus tidak dijaga, memang ada kesan-kesan sampingan yang serius yang boleh menjadi kepada seseorang tu yang ada penyakit. Okey, so apa tu penyakit radang usus? So, penyakit radang usus juga dikenali dalam istilah medikalnya sebagai inflammatory bowel disease. So inflammatory bowel disease ni dia ada dua jenis. Satu adalah ulcerative colitis dan satu adalah Crohn's disease. Dan dia berbeza kerana di segi anatomi dan juga bagaimana dia dia mengakibatkan seseorang itu komplikasi dia pun berbeza sikit. So penyakit ulcerative colitis hanya menyerang usus besar. Iaitu kolon sahaja. Iaitu dari rektum kepada sikum. Dia tak serang usus kecil, dia tak serang tempat lain gastrointestinal tract. Tetapi Crohn's disease dia boleh menyerang mana-mana saja dari mulut sehingga ke dubur. Okey, so seseorang tu boleh dapat ulcer di dalam mulut, dia boleh dapat ulcer di esophagus, di perut, di usus kecil dan juga di dubur dan juga usus besar, kolon. Dan dia juga boleh ada komplikasi seperti fistula yang boleh menjadi lepas bertahun-tahun ada penyakit tu. So soalan yang kedua, apakah simptom yang paling kerap yang dialami oleh seseorang yang ada penyakit IBD, radang usus ni kan? Biasanya kita tengok pesakit kat kita punya klinik, dia cakap dengan kita, doktor saya dah ada keracunan makanan untuk 2-3 tahun. Itu memang sesuatu yang tidak normal. 2 tahun tu dalam berterusan ke ataupun selang-seling? Ya, berterusan. Oh, kalau contoh orang tu dia macam sekejap sakit, sekejap tak sakit, macam mana, Doktor? Okey, so kadang-kadang inflammatory bowel disease ni dia ada dia punya season. Kadang-kadang dia boleh aktif, nanti lepas tu dia senyap. Tapi dia boleh jadi aktif semula. So kenapa dia ada period-period yang aktif dan senyap? So pathophysiology inflammatory bowel disease adalah suatu keadaan di mana kita punya immune system sendiri terlalu aktif dan menyerang usus kita, iaitu usus besar dalam Crohn's, ulcerative colitis, ke usus kecil, mulut dan esophagus dan mana-mana tempat usus lagi dalam Crohn's disease. Kerana immune system tu terlalu aktif, dia menyerang usus dan menyebabkan adanya radang di dalam usus. Okey, so tanda-tanda pertama adalah sel darah putih semua akan berkumpul di tempat yang diserang tu.
Okey, lepas sel darah putih berkumpul, dia akan menyebabkan radang. So dia akan jadi merah dan kalau dia tidak dikesan pada tahap yang awal, dia boleh progres kepada ulcer. Dan kalau ulcer itu tidak dirawat dan diberhentikan dan ulcer itu menular, dia boleh menyebabkan usus tu pecah, perforation. Okey, di mana konten usus tu akan pergi merebak ke seluruh abdomen dan kalau keadaan ini berlaku, sesuatu pesakit boleh dapat sepsis dan juga meninggal dunia. Tapi kalau macam yang doktor sebutkan ni, simptom-simptom saya rasa macam mungkin tak semua orang akan rasa. Tapi kalau macam Dr. Shanti, macam kalau kita boleh tengok simptom-simptom awal, ataupun mungkin Dr. Shanti boleh share sikit apa beza yang IBS ataupun IBD ni bila dah berterusan lanjutan makin parah. Macam mana kita nak tahu simptom-simptom awal ni? Okay. So IBS, sindrom usus rengsa adalah lain daripada apa yang Dr. Deborah terangkan tadi. So sindrom usus rengsa ataupun lebih dikenali sebagai IBS berlaku apabila seseorang itu dia ada masalah untuk mencernakan makanan-makanan yang tinggi karbohidrat difermentasi ataupun fermented carbohydrate. So mereka akan dapat simptom tak seteruk IBD. Mereka ada cerit-berit, selalu sama ada cerit-berit ataupun constipation. Simptomnya akan sama ke dengan IBD ke lain doktor? Simptom dia lain. Lain. Tapi cerit-berit tanpa darah. Dia ada constipation, dia tak boleh buang najis either way ataupun dia ada cerit-berit. Lepas tu dia ada bloated. Perut dia selalu kembung. Perut kembung. Tapi having said that, pesakit IBD boleh ada simptom IBS juga. Dia dapat. And ini kerana salah satu faktor untuk IBS adalah gut microbiota yang tidak seimbang. Oleh kerana gut microbiota itu tidak seimbang, sebab tu bila kita makan makanan setengah jenis karbohidrat, mereka akan alami simptom. Sebab apa berlaku sebenarnya ialah apabila kita makan contohnya susu. Minum susu. Kita makan makanan macam bread, roti, bawang putih, makanan ini adalah mempunyai karbohidrat difermentasi. Bila kita makan, kita tak ada enzim untuk pecahkan. Untuk susu kita ada, tapi untuk makanan lain kita tak ada. So bila kita makan, benda ni akan dicernakan, tapi bila dia masuk usus besar, biasanya gut microbiota yang akan cernakan, tapi sebab tidak keseimbangan, dia tak dapat cernakan dengan sebaiknya dan lalu dia akan ambil masa yang lama dan dalam pada itu dia akan keluarkan gas. So pada orang yang sihat macam tak ada IBS, mereka tak ada simptom, mereka tak sakit, tak ada perut kembung. Tapi mereka yang ada IBS, mereka akan alami simptom ini. So oleh itu mereka kena kurangkan makanan. Ini adalah kajian kita dua yang akan sekarang dijalankan. Kira ada kajian sedang dijalankan lah untuk mengenal pasti pun simptom-simptomnya. Ya, untuk tengok seteruk mana gut microbiota usus because kajian di Malaysia memang kurang. So Dr. Deborah dan saya sedang membuat kajian untuk tengok diet mana. So diet macam bila kita ada satu diet actually untuk pesakit ini, tetapi diet ini kurang diterima dengan baik sebab dia very restrictive. So sebab tu kita nak tengok diet untuk masyarakat Malaysia, diet mana yang lebih baik. Bila doktor sebut tentang kurang kajian dilaksanakan di Malaysia kan, tapi saya rasa sekarang masalah radang usus ni makin banyak kan dekat Malaysia ni. Dia makin meningkat setiap tahun kan. Walaupun kita boleh katakan radang usus ni rare disease lah dalam kalangan Malaysia, betul kan doktor? Betul. Okay, macam tadi kita dah cakap pasal simptom lah. Maksudnya kalau siapa yang ada simptom ni bolehlah berjumpa dengan doktor, betul tak? Tapi kan sebenarnya doktor, apa sebenarnya punca dia? Punca orang boleh dapat radang usus ni. Apa faktor-faktornya? Adakah sebab pemakanan ke? Adakah sebab genetik ke? Okey. So memang bila kami tengok kajian mengenai punca penyakit radang usus ni, dia boleh dibahagikan kepada faktor yang boleh diubah, iaitu modifiable and non-modifiable. Okey, so non-modifiable adalah seperti genetik. Kita nak kenal pasti yang ada satu genetic mutation yang dinamakan NOT2 yang boleh meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat radang usus. Dan NOT2 ini banyak ditemui di orang Eropah dan juga orang Western. Tetapi kita pun telah tahu yang diet-diet yang ada banyak emulsifier dan apa yang kita panggil inflammatory diet, iaitu diet yang tinggi dengan lemak,
diet yang mengandungi makanan yang ultra proses, diet yang kurang dengan serat boleh menyebabkan risiko seseorang itu mendapat radang usus lebih tinggi daripada biasa. So sebab itu dia telah mendapat tahu yang sebelum ni dia ingat yang IBD ni adalah disease barat. Okay. Tetapi kita telah adopt banyak western punya gaya pemakanan dan dengan westernization pemakanan kita, penyakit radang usus ini telah meningkat berkali ganda. Juga ada faktor-faktor lain seperti seseorang itu bila dia lahir secara cesarean section ke dia lahir secara spontan. Dan ini adalah penting sebab bila bayi itu keluar dari vaginal canal, dia akan mendapat flora mikrobiota ibu dia. Dan kalau dia dilahirkan secara cesarean section, kurang flora daripada ibu yang akan pergi ke dalam mulut bayi itu dan akan mengkolonisasikan usus bayi itu. Oh, maksudnya bayi yang dilahirkan secara caesar, probability untuk dapatkan radang usus lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi, betul. Oh, okay. Betul. Dan selain itu, kita pun tahu yang gut dysbiosis, iaitu ketidaksinambungan mikrobiota usus kita, juga boleh meningkatkan risiko radang usus. Dan apa boleh membunuh gut bakteria yang bagus adalah antibiotik. So kalau seseorang itu dibagi ubat antibiotik yang tiada indikasi, bila dia kecil dan banyak exposure kepada antibiotik, dia juga boleh meningkatkan risiko seseorang itu untuk mendapat radang usus. Kalau macam pemakanan kan doktor, kalau kita kata kita kurang, macam doktor sebut tadi, disebabkan flora mikroorganisma yang mungkin kurang ataupun tak seimbang di dalam perut, boleh juga menyebabkan radang usus. Kalau macam tu doktor Shanti, kalau macam contoh kita ambil susu culture yang ada mikrobio kan, ataupun kita makan makanan yang ada tinggi probiotik contohlah, adakah itu membantu untuk mengurangkan untuk mengurangkan risiko? Saya rasa macam Dr. Deborah cakap maklumkan tadi, risiko utama adalah pemakanan. Probiotik ini I think dia dapat, saya rasa tak banyak kajian dalam IBD sama ada probiotik. Dalam IBS, yes, dia dapat, kalau kita ada IBS, kita ada simptom, dia memang dapat kurangkan macam cirit berit dan semua. Tapi untuk IBD, untuk kurangkan risiko, yang pertama adalah go back to the basic. Makanan yang sihat, tinggikan serat. So probiotik, saya rasa probiotik yes, untuk gut microbiota dia dapat menjadikan usus kita lebih sihat. Memang tak ada, tapi setakat ni tak ada bukti yang kukuh untuk IBD sama ada. Kalau saya kita tak boleh, sometimes we cannot say kalau kita minum probiotik, maka minum sama ada minum probiotik, ambil kapsul ataupun makan makanan yang tinggi probiotik macam yogurt ke ataupun yang kalau kita tengok makanan kita tempoyak pun actually ada probiotik. Makanan apa orang kata difermentasi, tapai. yang difermentasi, fermented food. I tak ada conclusive evidence untuk cakap it can reduce the risk. Betul tak Dr. Deborah? Sebab bila macam contohlah kan, bila ada patient yang datang berjumpa dengan doktor lah kan, and then dia kata masalah sembelit ataupun masalah tidak hadam, dan itu macam mengganggu dia punya usus hingga meradang, itu tak akan menjadi suggestion doktor lah kan untuk ambil probiotik ke ataupun ambil makanan-makanan yang boleh membantu penghadaman kan, betul kan doktor? Okay, so because what I was thinking is actually macam kita nak cuba tengoklah adakah pemakanan tu membantu sebenarnya. Macam tu. Okay, so kita dah bincang tentang simptom, kita dah cakap tentang punca. Okay, contohlah kalau ada patient yang datang kan jumpa doktor, saya sakit perut ni, saya dah lama sakit perut. And then doktor diagnose, rupa-rupanya dia ada radang usus. Okay, adakah orang-orang macam ni boleh kembali pulih seperti normal? Adakah sakit radang usus ni boleh dirawat, Dr. Deborah? Itu adalah suatu persoalan yang sangat bagus. Okey, so dia bergantung kepada tahap yang pesakit itu didiagnose. Kita tahu ada banyak tahap dalam ulcerative colitis dan Crohn's disease. Okey. So kita punya kerja adalah doktor nak diagnose awal sebelum ada disability. Disability adalah maksud ada stricture ke ada fistula.
bila ada stricture dan fistula, kita tahu yang disability itu akan menyebabkan radang itu susah untuk dikawal. Kalau dia ditemui awal, kita boleh bagi ubat-ubat untuk ulcerative colitis macam mesalazine untuk mengurangkan radang, dan kalau dia teruk, kita boleh juga bagi steroid. Tapi kita tak suka bagi steroid untuk jangka masa yang lama. Kita tahu steroid tu tak bagus. Dia boleh menyebabkan tulang yang rapuh, dia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, dia boleh menyebabkan osteoporosis dan acne. Ada banyak side effect. So kita akan bagi satu dos steroid dan kita akan taperkan steroid tu dan masukkan satu lagi apa yang kami panggil steroid sparer, iaitu ubat yang akan dimakan untuk jangka masa yang panjang untuk mengawal radang tu. Dan kalau dia dikesan pada tahap yang awal, peratus dia untuk menjadi lebih baik adalah tinggi. Ya, tetapi kita pun tahu yang dia boleh flare up. So pesakit kita kena prihatin tentang simptom-simptom flare. Demam panas, cirit-birit, cirit berdarah, dan juga ada simptom-simptom di luar usus yang kita panggil extraintestinal manifestation seperti mata merah, keluar ruam di kulit dan juga sakit sendi. Simptom-simptom semua ni boleh menunjukkan pesakit tu yang dia ada flare. So kalau ada simptom-simptom tu, kena datang cari rawatan dengan kami waktu yang awal. Kalau macam contoh tadi Dr. Shanti sebut tentang macam contoh dia kembung perut, adakah itu sebabkan pemakanan juga ataupun itu macam mana simptom tu boleh kita kata ni adalah radang usus? Untuk IBD. IBD or IBS, I think. Untuk IBS, sorry tadi saya lupa explain further. Untuk IBS, one of the faktor yang meningkatkan risiko IBS adalah kalau kita ada katakan food poisoning. So oleh kerana bakteria, protozoa ataupun virus, tapi bakteria dengan protozoa infection yang akan meningkatkan seseorang tu, ataupun mereka ambil antibiotik macam Dr. Deborah sebut tadi. So IBS ini walaupun dia tak seteruk IBD, dia memang dapat mengurangkan quality of life, quality hidup seseorang. Means that selepas dia dah pernah kena ke ataupun lepas dia kena, sebab ada IBS ni, imagine dia ada cirit berit, satu hari 5 kali dia kena pergi tandas. So masa dia pergi kerja, dia takut sebab mereka takut makan sebab oh my god, bila makanan yang saya makan ni, ada tak saya ada dapat cerit berit, ataupun ada yang, sebab IBS pun ada banyak jenis. Ada yang ada cerit berit, ada yang ada sembelit, ada yang ada dua-dua. Doktor, betul tak ada orang ni, dia sejenis yang memang perut dia sensitif? Maksudnya dia kalau macam cepat makan salah, dia boleh kena sakit perut, ataupun adakah itu tak normal? Tak normal. That's why kita kena that's why it's important orang yang dapat, yang kita yang cakap, orang yang katakan datang pada doktor, doktor akan buat a few tests. I think not C-reactive, ada tak Dr. Deborah, saya nak tanya untuk test IBD for suspected IBS patient. Free test ke apa? Okay, so saya nak just go through apa step-step kita apabila pesakit datang pada kita. So kalau pesakit tu datang, dia cakap dia ada perut sakit dan cirit-birit, kita nak tanya cirit-birit tu ada berdarah ke tak ada berdarah. Sebab kita nak tengok ada inflammation ke tak. Ya, sebab memang radang usus dia ada inflammation yang makro. Tapi penyakit rengsa usus ni kalau kita buat skop, kita tak nampak inflammation. So kita akan tanya dia ada darah ke tak, dia ada simptom demam panas ke tak, dan kalau ada ni kita syaki dia ada penyakit radang usus. Lepas tu kita buat tes darah. Tes darah tu kita nak tahu dia punya sel darah merah rendah ke tak. Orang yang ada rengsa usus, sel darah merah dia tak akan rendah. Lepas tu kita nak tengok dia punya marker inflammation, CRP. Kalau CRP dia tinggi, kita memang tahu kemungkinan seseorang tu ada penyakit usus beradang adalah tinggi. Okey, lepas tu kita nak tengok juga dia punya stool culture. Kenapa? Sebab kita nak pastikan yang ini bukan jangkitan kuman seperti jangkitan kuman viral gastroenteritis. Ini food poisoning je. So kalau kita dapat tahu yang dalam najis tu ada kuman, kita akan bagi rawatan yang sepatutnya, dan dengan rawatan antibiotik tu kemungkinan besar pesakit tu akan pulih. Tapi kalau memang dalam stool culture dia kita tak temui apa-apa dan ada darah kat dalam dia punya berak, sel darah merah dia rendah, sel inflamasi dia tinggi, kita akan proceed dengan buat tes kolonoskopi, iaitu tes satu kamera yang boleh melihat keseluruhan usus besar. Macam endoskopi lah, akan masuk ke bawah. Okey doktor, betul ke orang kata, ni mitos ke ataupun fakta, orang kata radang usus ni banyak berlaku kepada orang yang
berumur lebih tua berbanding yang lebih muda. Betul ke tak, doktor? So sebenarnya kita ada dua peak tau. Kita ada dua peak dalam inflammatory bowel disease. Peak yang pertama adalah orang yang muda, 20 hingga 30 tahun. Oh, okey, takut. Ya, tapi peak yang kedua 40 hingga 60 tahun. Okey. So seseorang yang berada di peak-peak kedua umur ni berisiko mendapat radang usus. So kita tak boleh kata kalau muda dia hanya dapat radang usus, dan kalau bila tua, kalau dia ada cirit-birit, risiko dia rendah. Dia masih berisiko untuk dapat radang usus pada dua-dua peak. Okey. Mungkin sekarang ni sebabkan faktor pemakanan yang macam doktor sebut tadi, kita banyak makan processed food, benda-benda yang apa orang kata western food, westernized food kan. Macam doktor Shanti sekarang kan. Okey, ni mitos ke fakta pula kan? Ada orang kata kalau kita makan, kiranya kalau kita pemakanan yang buruk ni, pemakanan yang makan yang tidak seimbang ni menyebabkan radang usus. Okay. So seperti Dr. Deborah tadi dah terangkan, so risiko, yes, kalau kita makan makanan yang kurang serat, makanan yang tak sihat. Contohnya makanan terproses. Makanan terproses adalah makanan-makanan yang macam contohnya nugget, sausage. Okay. Ini adalah makanan terproses. Apa sahaja dalam packaging yang bukan natural, yang bukan segar. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, ayam, ikan, tenusu. Semua tu adalah fresh kan. Itu adalah makanan segar dan sihat. Tapi kalau itu adalah actually, kalau kita tengok untuk setiap orang yang sihat, healthy, every Malaysian, kita ada food pyramid kan. Kalau kita tengok, itu adalah food guide kita untuk mengamalkan gaya hidup, cara pemakanan yang sihat. Tapi bila kita, and that's why kalau kita tengok yang ke atas tu, yang paling kurang, yang paling dekat piramid tu, yang ke atas tu actually fat and sugar. Fat and sugar. So, tapi kalau kita reverse tu, kita makan makanan yang tinggi tu, memang boleh tingkatkan risiko. Contohnya makanan westernized diet. Sebab western diet banyak fat. Lagi satu fast food. Sekarang kita tengok fast food restaurant. Memang banyak, and kita tengok banyak 24 hour shop sekarang ni, gerai-gerai. Dulu gerai mamak je kan, tapi sekarang dah Mexican food lah, itulah, inilah, and it's all, bila saya tengok video, saya pun like macam surprise, semua ada cheese. Cheese sekarang ni ada semua. Cheese is high in fat. Lepas tu tak ada pun sayur. I'll give an example. Not even cheese lah. Kalau kita beli goreng pisang pun ada goreng pisang cheese. Betul. Contohnya saya bagi a good example lah. Dulu bila kita once upon a time, nasi lemak adalah makanan yang paling sihat untuk kita. Kenapa? Oh, really? Portion size dia kecil. Masih ingat tak masa nasi kecil? Lemak kampung. Nasi lemak kampung, exactly. Nasi lemak kampung ada apa? Makanan nasi, walaupun nasi tu ada lemak, tapi it's okay. Sebab dia portion dia kecil, dia ada telur dekat tepi, ikan bilis, protein. Lepas tu dia ada sayur juga. Dia ada kangkung kan? Kangkung. Lepas tu sekarang kita, and sambal. Sekarang kita tengok dah reverse. Nasi portion dia besar. Telur still kecil ataupun besar. Lepas tu ada ayam goreng lah, ada paru lah, ada banyak benda. Protein dia tapi dia banyak tinggi lemak. Sayur kurang, dia bagi macam dua hiris timun. Tak ada kangkung lagi. So and then bila kita tengok dietary pattern, maksudnya dietary pattern kita dah berubah. Daripada makanan kita makan banyak, tapi kita kurang makan makanan yang memberikan kita makanan yang penting untuk gut health, untuk usus, iaitu serat. Kalau satu study, biasanya di Malaysia every year kita ada buat NHMS, National Health Morbidity Survey, every few years. Mereka buat kajian looking at pemakanan masyarakat kita. Kita kurang, the last survey, kurang daripada 1 to 2 serving buah-buahan dan sayur. Kita memang kurang. Kita tak Even kalau kita kan pun jarang kan nak pergi makanan berlauk, ada buah, ada sayur, unless kita yang request. Ulam pun, where do you see ulam now? Betul. Tak ada ulam. And then tak ada sayur. It's all fried food, fast food, processed food. So is it true that bila kita kata pemakanan pun menyebabkan jugalah radang usus? Definitely increases the risk. Pemakanan, yes, and also makanan yang terproses ni juga mengandungi banyak emulsifier yang boleh menyebabkan inflamasi. So additives, preserve, no natural food, fast food.
Yeah, okay. This one is interesting lah sebab kalau kita tengok trend sekarang, kalau doktor follow, kan kalau dekat TikTok ke kan, ada trend makan Balkan breakfast. Oh wow, yes. Yes. Okay, doktor familiar tak? Dia Balkan breakfast ni, I don't know siapa yang start hype kan, tapi dia macam like influencer akan makan roti and then like ambil meat ke protein and then with fresh vegetables and then cheese. So, actually kan, apa pandangan doktor? Makan breakfast ni, is it worth to try untuk kesihatan usus kita? Saya rasa Dr. boleh jawab. Thank you Dr. Debra. Okay, first of all, saya pun bila saya tengok, saya baca tentang Balkan, something new untuk saya lah, Balkan breakfast ni. Orang Balkan pun tak makan macam tu apparently. It was a TikToker yang viralkan benda ni. Number one. Number two, dekat Balkan, orang yang farmers yang orang yang ada kebun-kebun and it's like grab and go untuk mereka sebab mereka makan raw food, raw vegetable and masa summer je sebab negara barat kan dia ada summer dengan winter. So Balkan breakfast ni masa summer sebab winter dia makan porridge, oats. So idea dia kalau makan raw vegetable, idea tu memang bagus. Sebab raw vegetable yang kita bincangkan tadi ada serat, bagus untuk kat microbiota. Cuma masalahnya kalau kita makan raw vegetable like broccoli, setengah vegetable yang raw tu memang kita tak boleh hadam, kita kena masak. Broccoli, cauliflower kena masak. Okay. Kalau kita makan macam kobis tak apa, kita boleh makan raw. Kobis macam ulam-ulam raw memang bagus. So itu satu isu lah. Tapi if you look at it generally, kalau kita nak buat, boleh juga masam dalam sandwich. Kita masukkan dalam sandwich, tapi pastikan roti tu roti wholemeal. And kita masukkan raw vegetable, tetapi kita kena kurangkan processed food lah. Macam processed meat tu. Okay. Use natural food like tuna ke, cheese. Chicken. A bit of cheese is okay. Tapi orang yang ada penyakit darah tinggi, kena pastikan tak selalu makan benda-benda macam cheese ke. Because cheese pun ada garam and fat. So low fat cheese is an option. So again, the idea is good, having raw vegetable with a breakfast. Cuma I feel with our masyarakat yang sekarang we are going after fast food, are they willing to spend time untuk make it? And then dia macam tak realistic, I think, sebab it's not accessible. Kan. Yeah. Mungkin just like a trend lah yang orang nak cuba. Betul. Cuma kita nak dengar lah pandangan doktor kan. Kalau macam Dr. Debra ni, what do you think? Bolehkah kita try atau kita amalkan ke? So sebenarnya saya rasa diet yang paling sihat adalah diet yang seimbang. Ya, kita tak perlu ikut trend-trend yang terkini. Kita kena tanya diri sendiri, adakah kita makan cukup protein? Nombor satu. Yang nombor dua, adakah kita makan cukup serat? Dan adakah kita mengurangkan lemak dan juga gula dalam makanan kita? Dan kalau kita patuh kepada tu, kita kena makan suku-suku separuh saranan Kementerian Kesihatan Malaysia kan. So separuh kita punya diet sepatutnya terdiri daripada protein. Tetapi kita telah dapat ratio yang salah dalam masyarakat Malaysia. Kita makan terlalu banyak karbohidrat. Dan kita tahu bila kita makan terlalu banyak karbohidrat, gula itu adalah inflammatory. Dan apabila seseorang itu makan gula dalam kadar yang tinggi senantiasa, dia meningkatkan risiko diri dia untuk mendapat impact fasting glucose, iaitu sesuatu keadaan pre-diabetic. Dan kita tahu bila gula tinggi dalam darah kita, dia meningkatkan radang dan dia meningkatkan risiko untuk dapat bukan sahaja penyakit radang usus, penyakit radang seperti rheumatoid arthritis, fatty liver, penyakit jantung, penyakit kolesterol, semua benda ni ditingkatkan. Berkait lah juga kan? Ya, betul. So, saranan doktor adalah untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ambil protein at least 0.8 gram per kg untuk berat badan seseorang setiap hari. Nombor dua, dalam setiap serving makanan kena ada sayur. Kena ada sayur ke serat. Sebab serat tu akan mengurangkan peningkatan gula darah. Dan kena juga ada karbohidrat dalam portion yang terkawal. Dan karbohidrat yang ada glycemic index yang rendah. Contoh-contoh makanan yang ada glycemic index yang rendah adalah nasi basmati, nasi perang, wholemeal pasta and wholemeal bread. So kita kena buang semua
white bread, white rice tu semua. So, ada GI index yang Alamak. mungkin kita boleh slow-slow lah kot bertukar kepada orang kata option lebih baik kan. Sebab kalau nak kata buang tu macam susah juga tu. Kalau pergi kedai mamak pun yang hidang nasi. Betul tak? Betul. Okay, this is last one lah. Mitos ke fakta? Bila kita kata radang usus ni, orang yang obesity lebih tinggi risikonya dapat radang usus berbanding yang normal ataupun yang underweight ke. Mitos atau fakta? Okay, so kalau kita tengok seseorang yang ada obesity tu, obesity adalah satu sindrom penyakit ya, sebab dia ada tisu adipose yang berlebihan. Dan tisu adipose sebenarnya is actually inflammatory. So they have low grade inflammation in their body. Already. So yes, this can increase their risk of penyakit radang usus, tetapi yang penting dia juga meningkatkan risiko penyakit-penyakit lain seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung dan juga penyakit seperti obstructive sleep apnea. So dia meningkatkan risiko banyak penyakit disebabkan oleh adipose tisu yang berlemak itu, dan dia juga meningkatkan risiko hati berlemak. Ya, yang boleh meningkatkan risiko kanser hati. So, ia adalah sangat penting untuk seseorang yang ada masalah obesity untuk buat dia punya body composition analysis. Kita nak tahu berapa peratus lemak yang ada dan berapa peratus otot yang ada. Dan kita nak tukar lemak itu kepada otot untuk menyihatkan badan seseorang itu, kurangkan inflammation dan juga kurangkan penyakit non-communicable disease yang kita bincang tadi. Okay, I think kita dah banyak cover. Mungkin kalau ada last word lah, kalau contoh ada orang tanya, apa nasihat pertama yang doktor akan bagi, Dr. Shanti dulu, kepada orang yang kalau dia tanya macam mana kita nak cuba cegah daripada dapat radang usus, sebab mencegah lebih baik daripada mengubati kan. What's your first advice lah you will give? So first advice is look at what you're eating. Like cuba if you can make one change, one small change. Start with one small change. So macam Dr. Deborah cakap, the suku-suku separuh. Kalau anda ingat yang makanan anda tu kurang sihat, cara pemakanan ke ataupun sama ada makanan anda kerap makan kat luar, walaupun makan kat luar, cuba pilih makanan yang sihat, makanan yang kurang lemak, yang kurang gula. Of course, it's difficult to cut everything. Start slowly. The good guide is definitely suku-suku separuh. Ini memang untuk diabetic patient pun saya advise. So half the plate like vegetable, serat, quarter carbohydrate, quarter protein. So start with that. Cuba dengan tu dulu. Okay. And then slowly try to increase physical activity. Sebab kalau kita nak maintain healthy lifestyle, kita kena juga bukan saja jaga pemakanan, kita kena jaga activity factor kita. Kalau kita sedentary, kita akan berat badan akan meningkat. So just physical activity. Cuba berjalan sikit. Kalau boleh, kalau kerja, usually office workers, I know, saya pun sama je. Saya kerja kat office, it's difficult. Stand up, go and make a drink. Walk your pantry. Walk your pantry. Even nak buat tea ke, coffee ke, leave your desk. At the same time, it'll also help you think and process things. So, try to be active. Try to make sure that you try at least to have, kalau biasa orang tak biasa makan sayur, at least try one of your favourite sayur. Cuba makan one of your favourite sayur. I like the keyword lah. I take your keyword lah. Keyword is like start small and be consistent. Yes. Kan? Anything lah. Eat and also activities. Kan? Okay, macam Dr. Deborah yourself, ada tak macam the first advice yang you akan bagilah kepada patients lah, kalau dia kata, macam mana saya nak cegah ni doktor? Saya takut, saya tak nak kena radang usus. Macam mana doktor? Okay, so again kita kena balik kepada healthy lifestyle, because let food be your medicine kan, dia selalu kata. Kita kena reflect balik tentang gaya hidup kita. Adakah kita mengamalkan gaya hidup yang sihat? Adakah apa yang masuk ke dalam badan kita semua tu sihat? Dan adakah kita mengamalkan physical activity yang cukup untuk memastikan yang kita dalam keadaan yang sentiasa sihat. So the first thing is healthy eating. Make sure that you are eating the right amount of proteins to carbohydrate ratio and also the right amount of serat. Sebab kita tahu ratio tu sangat penting. And then the second is, walaupun seseorang itu
terkena penyakit radang usus, it's not the end of the world. Okay. Apa kita nak adalah untuk mendiagnose awal sebelum ada disability, dan bila kita diagnose awal, that is a lot of hope for our patients yang ada radang usus. They can go back to living like normal kalau kita dapat kawal radang mereka. Alright. So again, thank you so much Dr. Shanti, Dr. Deborah untuk perkongsian dan juga ilmu yang kita dapat hari ini untuk episod kali ini. Jadi kepada semua penonton, jangan lupa kita pada episod kali ini, jika anda dapat banyak informasi, jangan lupa untuk kongsikan, untuk share video ni kepada lebih ramai orang di luar sana lah, untuk sama-sama kita ambil input dan sama-sama kita apply dalam kehidupan seharian kita. Okay, dan terima kasih juga sebab setia bersama kami sehingga ke akhir episod kali ini, dan semoga perbincangan kali ini akan mengenai kesihatan usus dan juga radang usus yang untuk kita cegah dapat menjadi panduan lah dan manfaat kepada kita. Okay, sekiranya anda ada simptom, jangan lupa berjumpa dengan doktor. Okay, sekian sahaja daripada saya, Maisarah Nasir. Berjumpa lagi di episod yang akan datang dalam Sembang Medik Podcast. Episod yang akan datang lah, nanti kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.